Dia cakap pasal kat sini, apa yang terlintas adalah jurugambar jalanan ataupun sekarang disebut sebagai ulat foto. Yang menjadi isunya sejak kebakaran ini bila berlakunya pergaduhan lah antara beberapa pihak di sana dan pergaduhan yang memberi imej yang tak baik lah kepada pelancongan Malaysia. Jadi sebagai Ketua Pendangan Pemuda MCA juga, ada keluarkan 6 cadangan lah untuk ditambah baik, khususnya berkaitan dengan sektor pelancongan. Mungkin sedikit pandangan. KLCC ni sebelah Wisma MCA saja. So saya selalu datang dan lalu bagi saya bukan isu baru. Kebanyakan ulat foto ini juga adalah dari kalangan warga asing seperti Bangladesh, Indonesia dan sebagainya. Ada pihak yang mengatakan kenapa tidak, kerana kita ada bangunan ikonik dan dia menarik pelancong dan sebagainya. Isunya bukan pasal menara ikonik itu. Isunya bagaimana kita nak kontrol. Kita boleh menjadikan dia sebagai satu bidang ekonomi sebenarnya kalau kita nak laksanakan. Tetapi ia harus terkawal. Dia tidak bolehlah kita biarkan mereka sesiapa saja boleh datang bawa kamera, maka boleh terus berniaga di situ. Bayangkan orang kita, rakyat Malaysia, nak berniaga pun kena bayar cukai. Kena minta lesen dan sebagainya. Dan mereka ini tidak ada lesen, tidak ada cukai dan sebagainya. Mereka dapat sebanyak tu 100% masuk poket mereka. Maka saya harap di BKL boleh keluar dengan kaedah bagaimana kita nak pastikan bahawa kalau nak dijadikan satu sektor ekonomi, bagilah lesen kepada mereka dan kita juga perlu lihat mereka perlukan kawalan. Pemantauan, kawalan kerana ulat-ulat foto ni buat masa sekarang memang tidak ada pemantauan dan penguatkuasaan langsung. Mereka bebas berada di situ sehingga mencetuskan pergaduhan, kekecohan baru-baru ni yang boleh mencemarkan imej kita sebagai negara yang friendly ya, dan juga tempat yang menjadi tarikan pelancongan ini. Seperti mana yang saya katakan, hanya reaktif terhadap isu. Selepas minggu 2 nanti dah tak ada pemantauan lagi, mereka akan kembali. Kalau tak silap nanti tengoklah 2-3 hari nanti penuh semula. Kerana pelancong akan sentiasa ada. Mereka tidak akan melepaskan peluang kerana itu boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka. Saya yakin mereka ni akan datang semula. Kalau nak buat operasi, buat secara konsisten, tetapi saya rasa agak sukar secara realistiknya untuk noktahkan ulat foto ini. Bagi saya, langkah dan kaedah yang terbaik adalah bagaimana kita jadikan dia sebagai satu kejaya. Kalau you nak, you kena mohon lesen. Maka dengan adanya SOP dan sebagainya, maka saya yakin dia akan mengurangkan risiko seperti mana yang berlaku baru-baru ni. Dan pada masa yang sama juga memudahkan penguatkuasa. Kerana mereka datang, kalau ada lesen, okeylah. Kalau tidak, maka tindakan akan diambil kan. Dan pada masa yang sama dia juga memberikan pendapatan kepada DBKL dan kerajaan melalui lesen ini, dan kita memberi peluang secara adil kepada semua, khususnya rakyat kita, untuk menjadikan dia sebagai satu sumber pendapatan. Menteri Raya Persekutuan Hanayo terus on the spot turun padang, terus pergi dekat KLCC tu. Dia kata sejam berada di situ. Sejam untuk melihat menara ikonik. Tetapi orang semua dah lari kan. Kalau kamu datang secara berkumpulan besar seperti itu, pastinya dah blown out lah kan. So siapa nak datang tangkap gambar di situ kan. Bagi saya retorik tu tolak tepi lah. Penguatkuasaan tu lebih penting. Dan juga saya lihat isu seperti parking di tepi jalan itu perlu diselesaikan juga, kerana situ tempat tumpuan pelancong. Kalau kita lihat dah lah ada ulat foto, lepas tu kenderaan itu, taksi saya tengok kadang selalu dia orang berhenti dari situ, tidur dalam kereta itu untuk tunggu customer. Ini juga perlukan pemantauan yang rapi lah dan juga penguatkuasaan, kerana situ bukan kawasan parking. Kan? Saya nampak sehinggalah tempat parking untuk bas pelancongan itu dipenuhi oleh kereta. Maka bas tak ada tempat, dia pun parklah tepi jalan. Kan? So menyebabkan kawasan situ begitu sesak. So selain ulat foto ni, saya harap di BKL pun lihatlah bagaimana nak clearkan lalu lintas di situ, menjaga kesesakan lalu lintas. Mereka yang menghalang lalu lintas ini patutnya diberi saman ataupun meninggalkan tempat itulah daripada menimbulkan kesesakan itu. Dari segi penguatkuasaan tu, nampaknya polis bantuan KLCC pun terhad punya kawasan dia kan. Iyalah, dan bidang kuasa dia pun terhad. Dan selalu saya nampak, bukan kata DBK tak buat kerja, tetapi mungkin perlu lebih kerap kan, dan juga tindakan tegas lah. Nampak je terus bagi saman kan. Melalui pengalaman saya lah, contohnya di bandar-bandar besar, polis tu datang, dia tanpa perlu turun kenderaan pun, dia ada device, dia terus tangkap gambar, terus masuk dalam sistem, saman tu terus keluar. Menteri pun ada kata dia pun nak tambah CCTV tu. Tambah CCTV hanya untuk pemantauan. Penguatkuasaan perlukan orang juga.
CCTV hanya boleh tengok sajalah kan. Hmm. Tapi siapa yang nak pergi situ usir mereka ulat foto ke, parking secara haram ke, ini perlukan penguatkuasaan dan pegawai lah dari DBKL itu.